Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai semua batch 08. Saya Nuraina Alia binti Ayub selaku Ketua Murid SMK Indah Prasatu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru tingkatan 5 dan semua guru di SMK Indah Prasatu kerana telah sudi untuk mengajar kami semua. Alhamdulillah, batch 08 setelah 5 tahun kita bersama, kali ini kita akan berjuang ke titik akhir kita. Trial sudah berlalu, setiap keputusan, setiap markah, banyak A ataupun sikit je A kita, itu tidak mengapa kerana itu adalah takdir yang telah Allah tetapkan dan itu adalah selayaknya bagi kita. So, jangan mengalah, jangan give up sebab SPM bukan penamat segalanya, tetapi SPM adalah permulaan bagi segalanya. Ini masa kita batch 08, ini masa kita untuk kita buka mata, untuk kita buka minda semua. Jadi batch 08 jangan pernah berputus asa, teruskan berusaha sebab batch 08 pasti berjaya. Batch 08 sign off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada cikgu-cikgu dan murid-murid SMK Indah Prasatu. Nama saya Aini Nafisah binti Ahmad Zaini dari kelas 5 STEM 2 dan wakil kepada SLB. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang telah mengajar saya dengan bersemangat. Saya akan rindu semua kenangan dengan cikgu-cikgu, terutamanya keropok leko air tangan Cikgu Ariel. Saya harap semua murid akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam SPM. Good luck you all. Let us meet again. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Buzaidi dari 5 STEM 2. Hai dan selamat sejahtera kepada semua batch 08 SMK dan Prasatu. Saya ingin mengucapkan supaya korang terus semangat menghadapi SPM tak lama lagi. Kepada korang dapat proses trial yang tak berapa memberansangkan. Saya harap korang usahalah, jangan berputus asa walaupun korang keputusan trial tak elok. It's okay, kita ada masa lagi nak ubah keputusan tu menjadi keputusan lebih baik daripada keputusan trial kat SPM ni. So kalau SPM korang tak bagus, teruk, ini bukanlah satu halangan untuk korang apa ni orang kata tak maju terus lagi. Korang kena, SPM ni sebenarnya permulaan untuk korang berjaya di masa hadapan. Jadi korang kenalah keep try dengan usaha, jadi supaya mak bapak korang bangga korang. Jadi itulah daripada saya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai batch 08, saya Muhammad Izrael Mirul bin Hairul Maizah dari kelas 5 STEM 1. Saya memegang jawatan pengerusi Pusat Sumber Sekolah SMK Indah Prasatu. Sedar tak sedar, lagi beberapa hari kita akan melangkah masuk ke dalam medan peperangan iaitu Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Walaupun kita salah satu batch yang tiada UPSR, tiada PT3, tapi saya yakin batch 08 akan mampu mencapai kejayaan luar biasa. Kepada sesiapa yang dah rasa dah give up selepas tengok keputusan trial, please jangan give up dulu sebab korang, selagi korang tidak menjejakkan kaki ke dalam dewan peperiksaan, selagi itu korang ada masa, ada peluang untuk mengubah segalanya menjadikan lebih baik. Semoga batch 08 dapat mendapat keputusan yang cemerlang, bukan 1A, bukan 2A, bukan 3A, tetapi straight A+. Itu sahaja daripada saya. All the best batch 08. Bye. Halo, nama saya Yap Catherine dari 5 STEM 1. Hai semua, nama saya Tan Jin dari kelas 5 STEM 1. Semoga semua murid berusaha dan dapat keputusan straight A dalam SPM. And besides what Jingle said, I hope everyone could stay connected after our graduations and don't forget each other. That's all. Batch 08 officially sign off. Bye-bye. Hai, okey sama lagi? Jangan ingat misi tak ada dalam video. Okay, so di kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat maju jaya buat batch 08 untuk SPM. Semoga korang semua dapat result yang cemerlang. Semoga korang dapat menjawab dengan baik, ikut jawapan seperti skema jawapan lah. So saya harap kita semua boleh buat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ingat, SPM bukan perakhiran tapi permulaan untuk alam kedewasaan. Terima kasih. Bye batch 08. Good luck SPM. Jumpa lagi. Bye.